Hai, Assalamualaikum. Hari ini dapur Ami nak bawakan gulai sardin. Ni time dulu-dulu waktu banjir, kenangan lah tahun 1970-an. Orang akan masak gulai sardin macam ni makan dengan nasi. Sebab time tu time banjir kan, berkumpul ramai-ramai kat pusat penempatan tu. Jadi tak ada lauk lain, inilah lauk yang paling mudah tapi sangat sedap. Biasa orang buat sambal kan, hari ni kita buat gulai. Okey, senang sahaja cara buatnya. Masukkan minyak sedikit, kemudian kita tumislah 1 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih dengan 2 inci halia yang dah ditumbuk lah Semua bahan-bahan ni asas dia kita tumis dia sampai dia kekuningan. Sambil tu untuk wangi tu kita masukkanlah kari daun kari. Daun kari ni dia akan menambahkan perasa dan aroma pada gulai ikan sardin kita ni. Okey, kita dah tumis sampai kekuningan macam ni. Sekarang kita masukkan sedikit cili kering kisar. Ini kalau nak pedas boleh lebihkan lah. Tapi yang suka pedas-pedas tu lebihkan, memang sedap. Tapi kalau tak tahan pedas tu cukuplah sikit macam ni, setengah cawan Kita masak dia sampai pecah minyak. Kemudian kita masukkan 1 sudu makan serbuk rempah kari daging dan setengah sudu makan serbuk kunyit. Ini untuk tambahkan perasa pada dia lah. Tak payah letak banyak sangat lah rempah kari tu. Kalau tak ada rempah kari daging, boleh letak rempah kari ikan pun, tak ada masalah. Tumis sampai pecah minyak, kemudian kita masukkan kentang. Ni masa banjir-banjir ni kenalah letak benda bajet-bajet, biar banyak dia punya bahan dalam tu kan. Sardin tak banyak bahan, so masukkan garam sekali. Kentang tu ikut suka masing-masing, kalau nak banyak boleh lebihkan lah Kemudian kita masukkan sedikit air. Kita nak kentang kita ni lembut dulu. Kita kecilkan api dan tutupkan periuk kita, biarkan kentang lembut dalam 10 ke 15 minit. Bila kentang dah lembut, bolehlah kita gaul dia. Dah pecah minyak macam ni, cantik dah Dah lembut dah kentang kita, dan rempah ratus tu pun semua dah masak dengan sempurna. Sekarang kita boleh tambahkan bahan-bahan lain lah. Kita boleh masukkan sardin. Sardin ni saya pakai 1 tin kecil sahaja. Dah bersihkan, dah buang dia punya tulang, dalaman dia semua bersihkan sikit. Masukkan, kemudian kita tambahkan sedikit santan. Santan tak perlu banyak lah dalam setengah cawan cukup lah. Kita tambahkan sedikit air. Kalau kita nak cair lagi, boleh tambahkan air lagi, tapi santan tak perlu banyak lah Sedikit santan dah mencukupi nak buat gulai ni. Okey, kita gaul. Siapa yang suka masam-masam tu, kalau nak letak asam jawa pun boleh. Kita masak dia sampai pecah minyak dan nampak dah cantik, dah lembut kita punya kentang. Bolehlah kita masukkan sama ada yang suka masukkan asam jawa, boleh masukkan asam jawa. Saya masukkan tomato sahaja. Saya tak suka masam sangat, jadi saya potong 1 biji tomato. Dan kita tambahkan lagi lah perasa pada gulai sardin kita. Sangat sedap gulai sardin ni. Puan-puan kena cuba. Makan dengan nasi panas sedap, dengan roti cecah-cecah pun sedap. Kalau nak makan dengan tosai lah ke, apa sajalah yang sesuai yang kita rasa nak makan. Dengan gardenia boleh. Cecah memang sedap. Kalau dah lapar sangat tu, semua sedap. Puan-puan kena cuba. Asyik kita buat sambal sahaja kan. Hari ni kita tukar selera zaman dulu-dulu waktu banjir. Memang kenangan, teringin pula makan. Jadi teringat sangat resipi lama-lama tu. Saya cubalah kita kongsi bersama resipi lama-lama ni. Puan-puan boleh cubalah Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.